Hai dan Assalamualaikum. Dalam video ni aku akan ajar korang macam mana kita nak buat satu workflow atau sistem yang boleh detect email yang kita dapat dan generate response secara automatik. Kemudian kita ada pilihan untuk approve ataupun tak approve reply kepada email tu, dan bila approve kita punya workflow ni akan terus automatik hantar kepada orang yang hantar email tu. Jadi dalam contoh ni aku bagi satu workflow yang menggunakan dokumen tentang FAQ untuk klinik contoh, yang nama klinik ni Klinik Indah Jaya. Jadi ini sebagai demo, aku ada satu email ni, aku akan hantar kepada email workflow ni. Okay, aku send. Kemudian kita akan nampak email tu masuk dalam ni. Okay, dah dapat dah email. Lepas tu aku akan execute workflow yang untuk generate response ni. Okay, dia berjaya siap. Dan response tu akan masuk dalam kita punya Google Sheets. Korang boleh baca dekat sini jawapan dia. Basically dia akan bagi jawapan untuk semua soalan yang ada dalam kita punya email tadi. Kemudian kita boleh approve. Kita approve, status kat sini, approve. Dan kita boleh execute yang bawah ni. Jadi aku buat dia sebagai schedule trigger. Maknanya dia boleh jalan setiap jam ataupun setiap minit. Tapi yang untuk demo ni aku akan terus execute. Okay, sekarang daripada approve dia akan bentukkan jadi set. Dan kita akan menjadi terima satu respons daripada klinik tadi. Kalau korang nak tahu macam mana aku buat workflow ni daripada A sampai Z, ikut je video ni sampai habis. Dekat description juga aku ada letak satu group Telegram, satu channel Telegram yang aku sertakan semua JSON ataupun workflow ni untuk korang download dan follow tutorial ni. Okay, jom kita start dengan bina workflow. Tekan create workflow dekat atas. Kita letak nama email layar tutorial, tambah tag. Okay. Dan benda pertama kita nak buat adalah kita nak masukkan dokumen bagi FAQ ni yang AI akan guna untuk baca dan jawab soalan-soalan daripada customer ke dalam satu database. Dokumen ni aku juga ada sertakan dekat channel Telegram dekat bawah supaya korang boleh follow tutorial ni. Kita letak trigger note. Kita kena ada cara untuk download file tu daripada Google Drive. Download file. Okay, dekat dokumen ni korang kena upload dekat Google Drive tau. Dan korang ambil dia punya URL, iaitu link dia kat atas. Iaitu ambil link dia dekat atas. Paste dekat sini. Tekan by URL dan paste. Kita boleh test. Okay, credential pun pastikan korang pilih credential yang betul. Okay. Kemudian kita letak satu node vector store, search database vector store dan tekan add documents to vector store. Okay, dekat sini aku akan ajar korang macam mana nak set up database. Okay, tekan yang atas kali ni. Korang kena sign up lah. Satu account free je. Bila korang dah berjaya sign up, pergi kat dashboard dan kita kena create satu project. Ini aku ada 2 project dah. Dan ini maksimum aku boleh buat lah sebab aku punya free plan je. Tapi korang tekan je new project. Okay. Bila dah ada dalam project, kita pergi ke SQL editor yang belah kiri ni. Dan kita akan paste satu code untuk kita create satu vector store. Jadi macam mana kita nak dapatkan code tu? Kita pergi ke Supabase Docs. Okay, korang search je Supabase Docs. Pergi dekat kiri ni, tekan Products dan cari AI and Vectors.
Okay, bila dekat sini kita kita pergi bawah dan cari integrations LangChain. So tekan ni dan kita akan ada SQL query kat sini. Copy je. Tapi korang tak boleh terus pakai tau, sebab ada beberapa lines of code sini yang dia tak up to date dengan Supabase punya yang version sekarang. Jadi korang pergi juga mana-mana AI yang korang guna, macam ChatGPT ataupun Gemini. Yang ni aku guna Gemini lah. Okay, jadi korang paste dan bagi tahu please fix this code and rename the table tu, dan beritahulah table apa korang nak namakan tu. Aku just namakan Klinik Indah Jaya Docs 1. Please fix this SQL query. Okay. Okay, buka balik Supabase. Cuba paste dan tekan run kat sini. Run and enable RLS. Okay, sekarang dia ada lagi problem dekat kod ni. Copy dan paste dalam AI korang dan suruh diorang fix. Repeat benda ni boleh beberapa kali lah. Kalau korang tak tahu macam mana nak guna SQL, korang kena guna AI lah nak fix dia. Okay, bila korang dah run dan korang dapat success no rows return, maknanya korang dah berjaya set up table untuk vector store ni. Pergi dekat table editor kat belah kiri ni dan cari nama bagi korang punya docs. Aku punya yang ni, dia tengah kosong sekarang. Okay, jadi apa kita nak buat, kita nak set up kita punya NAN untuk masukkan cebisan dokumen kita dalam table ni. So sekarang kita create credential ya untuk Supabase. Dekat sini kita kan ada service, role secret dan host. Mana kita nak dapat? Buka korang punya Supabase. Pergi dekat kiri sekali, turun bawah, tekan project settings. Dekat sini tekan API keys. Sini korang boleh dapatkan secret keys tu. Just copy dan paste dekat sini. Untuk host pula, pergi dekat bawah ni data API. Korang akan ada API URL. Jadi copy dari depan sampai .co ni saja. Kemudian paste dekat host. Dan bila korang save, dia akan tunjuklah connection tested successfully. Okay, yang aku delete lah, aku tak perlukan yang baru ni. Okay, bila dah siap, kita dah berjaya connect Supabase NAN kita dengan Supabase. Kita tekan table name dan kita pilihlah dokumen yang kita baru set up tadi, table yang kita set up tadi. Ini Indah Jaya. Okay, lepas tu kita kena tambah embeddings. Yang ni kita tambah OpenAI punya. Okay, model dia 3 small. Okay, OpenAI, korang untuk dapatkan key dia, kita kena ada API key kan. Okay, mana nak dapat? Korang buka OpenAI punya website. Okay, yang atas ni openai.com. Should be kalau korang ada ChatGPT, korang ada account lah. Tapi kalau tak ada, korang kena register account, free je. Dan bila dah habis register, korang pergi dekat API platform ni. Okay, untuk gunakan API platform ni, korang kena tambah duit sikit lah. Dekat sini credit remaining, sebab account aku ni tak ada duit yang ni. Korang kena tambah lah beberapa dolar. Kalau $3-4 pun rasa cukup, sebab kita nak buat workflow yang betul-betul jimat cost. Kita punya embedding pun 3 small je kita pakai. Jadi tambah je kredit sini. And then pergi dekat API keys dekat belah kiri. Dekat sini kalau tak ada apa-apa key kat sini, korang kena create new secret key. Create key, namakan, dan bila korang ada key tu, korang kena copy dan save somewhere yang secure. Sebab the next time korang buka, kalau contoh yang API key yang ni kan, dia punya secret key kita tak boleh nak baca dah, tak boleh nak copy dah. Sebab dia nak jaga dia punya security. Jadi masa korang create tu, korang kena simpan siap-siap. Dah dapat benda tu, paste kat sini, dan should be korang boleh connect dengan OpenAI. Okay.
Dah siap embedding, sekarang kita nak buat macam mana kita nak handle dokumen ni tadi. Sebab kita punya node ni tak ada instruction, macam mana kita nak handle dokumen ni. Mungkin dokumen ni dalam bentuk PDF, mungkin dokumen ni dalam docs. Jadi kita kena bagi extra instruction, tambah plus sini, tekan default data loader. Dekat sini kita nak bagi tahu dia jenis data apa yang kita nak pakai. Kalau dalam case ni, sebab dia adalah docs, docs ni binary lah, dia bukan JSON. JSON which stands for JavaScript Object Notation. JSON tu bentuk dia macam bracket-bracket ni. Kalau tengokkan kita punya dokumen, dia dalam kategori binary. Data ni, dia dalam kategori binary. Jadi, kita punya type of data adalah binary. Okay, biar je load all input data. Data format, kita pilih yang spesifik untuk ni lah. Docx. Docs. Okay, text splitting, kita biar je custom. Tekan custom. Dan dekat bawah ni ada text splitter. Dia ada muncul option baru. Tekan untuk memudahkan lah, kita tekan je recursive character text splitter. Dalam video Rag Agent aku yang sebelum ni, aku ada terangkan perbezaan antara tiga-tiga text splitter ni. Kalau korang nak tahu perbezaan dia dan nak lagi customize korang punya database ni, contoh aku punya docs ni dia pendek je kan, jadi kita pilih recursive pun tak apa. Jadi mungkin korang punya docs punya specific use case memerlukan character text splitter, ataupun korang nak jimat token, nak pakai token splitter. Jadi boleh tengok video Rag Agent, aku ada sertakan dekat atas ni untuk korang lebih faham lagi perbezaan antara text splitter ni dan function bagi vector store ni. Okay. Jadi chunk size dia biar 100, kita tambah sikit overlap kan 200 untuk supaya dia tak hilang konteks. Kita boleh tambah option. Okay, tak payah option. Okay. Sekarang kita boleh execute workflow ni untuk kita masukkan kita punya dokumen ni ke dalam database kita. Okay, tekan table editor untuk kita tengoklah apa jadi dekat table ni. Okay, kita tekan execute workflow. Okay, berjaya. Kalau kita buka dekat sini, kita kena refresh dulu. Nampak dokumen kita berjaya loaded kat sini dalam 4 kategori. Okay, sekarang dah siap bahagian untuk kita set up dokumen kita. Kita nak buat workflow untuk terima email, detect bila email masuk dan automatically generate response draft. Okay, jadi kita kena letak ada satu trigger baru, iaitu Gmail. Okay, on message receive ni, maknanya email masuk. Poll times, kita letak aja mode apa kita nak. Kalau kita nak dia detect setiap jam boleh, setiap hari boleh terpulang. Ni for the purpose of this tutorial aku letak every minute je. Okay, simplify ni biar. Ini pun tak perlu edit dah. Okay. Jadi kita test dulu trigger ni. Kita set up satu email untuk kita send, kemudian kita tekan execute workflow. Okay, aku akan hantar email kepada klinik tu. Soalan simple je lah. Jangan tekan send. Tekan execute workflow. Kalau tengok dekat sini, kita dah dapat lah email kita tadi. Kalau tengok dekat sini, snippet ni, pukul berapa klinik ni buka, dapat dia punya email body. Dan subjek dia soalan, nama pun kita dapat. Okay. Jadi seterusnya, kita nak build satu AI agent untuk classify text ni. So bagi dekat kanan sini, tekan AI agent. Daripada connected chat trigger node, kita ubah kepada define below. Dan kita masukkan snippet ni, yang email body tadi. Okay, dan kita kena enable require specific output format. Sebab daripada email ni, kita nak buat dua benda. Kita nak label email tu, dan kita kena assign category name dekat email tu. Okay, jadi dekat email aku yang terima, dekat email penerima aku dah set up dah 4 label tau. General info, panel NMC, pricing and payment dan services. 4 label ni correspond to 4 group dalam dokumen ni. Sebab aku nak AI aku categorize. Email ni dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan general info ke? Berkaitan dengan services ke? Kita tekan dekat output parser ni.
kita tekan output buzzer ni muncul bila aku enable require specific output format ni. Kalau off, dia akan hilang. Kalau on, dia akan muncul. So, tekan. Pilih structure output buzzer. Dan kita set JSON example tu kepada macam ni. Label ID dan category name. Lepas tu, kita kena enable system message. Kat sini, system prompt. Ni aku dah buat prompt aku sendiri. Okay, kalau korang nak copy boleh. Tapi bahagian yang penting adalah bahagian label ni. Bahagian label ni dia akan lain dengan berdasarkan korang punya email. Dia takkan sama dengan aku punya. So, sebelum tu, aku tunjuk macam mana kita nak assign label tu. Kita tambah dulu chat model kat sini. Tambah OpenAI punya chat model. Okay, pilih je GPT 4.1 mini. Boleh off responses API ni. Okay. Jadi note seterusnya kita kena tambah dulu add label to message. Okay. Dekat sini add label to message. Okay, yang ni semua boleh biar. Message ID ni kita ambil daripada Gmail trigger tadi. ID. Tarik ke sini supaya dia tahu nak reference email mana dia nak label. Okay, dan label apa kita nak pakai. Dia, okay, korang tekan dulu label IDs ni. Tekan select. Dan select semua label yang kita ada. Yang 4 tadi tu. General info, panel NMC, pricing and payment dan services. Okay, 4 ni. Okay, daripada fixed sekarang tukar kepada expression. Dan korang akan nampak label ID tu. So, untuk setiap label, korang kena copy. Dan bagi tahu dekat sistem prompt ni, kategori ni correspond to label apa. Okay, yang ni kita pin dulu, tak nak dihilangkan. Okay, kita play dulu yang ni, execute dulu. Okay, sekarang tengok, dia dah output dua benda, label ID dan category name. Dekat add label to message ni, kita nak pakai label ID tu. Jadi boleh buang, pastikan kita dekat mode expression. Tarik label ID daripada AI agent ni, label ID, dan bawa ke sini. Okay, bahagian label message tu dah siap. Tambah lagi satu AI agent. Okay, tukar kepada define below. Okay, dekat sini kita nak letak apa dekat prompt ni, letak user message. Users name. Supaya response dia lagi personalized kepada orang yang hantar email tu ke kita. Dan kita letak juga kategori apa. Supaya memudahkan AI tu nak cari mana jawapan tu. Okay, sekarang kita pergi ke Gmail trigger kiri ni. Okay, ambil snippet tu, masukkan ke, tukar kepada expression dulu. Okay, ambil snippet ni, paste kat sini. Okay, cari bahagian email tu from siapa, paste dia dekat username. Dan bahagian kategori tu kita ambil daripada AI agent ni tadi, kategori name. Okay, so sekarang kita tambah lagi satu sistem prompt. Yang ni pun aku akan tulis siap-siap. Jadi tukar kepada expression, nak mudah. Okay, jadi ni prompt yang aku pakai. Okay, jadi basically ada overview, beritahu apa tugas AI agent ni. Ada bahagian info, beritahu bahasa apa kita nak guna. Lepas tu ada format, nak pastikan dia tak ter-output benda yang error, boleh cause error. Macam ada quotation marks ni yang akan merosakkan dia punya JSON output tu. Dan safety net lah, macam kalau dia tak tahu jawapan, kita pastikan dia tak reka-reka jawapan. Dia beritahu dia tak tahu dan provide klinik punya admin number. Okay, chat model jangan lupa, boleh tarik je guna yang sama kat sini. Okay, dan tool, sebab kita dah ada dokumen dalam kita punya Supabase tadi. So, tool kita adalah Supabase Vector Store. Yang ni. Letak credential dia betul. Dan description ni pun kau dah kena tulis supaya AI tu mudah tahu apa function tool ni kan. So, kalau ini aku punya description, korang boleh pause dan boleh copy, ataupun kalau korang guna Telegram channel kat bawah, semua ada kat situ. Okay, from this apa, kita kena carilah kita punya dokumen tadi.
Ni. Okay. Limit kita kurangkan sikit lah sebab kita nak jimat token. Okay, embedding, tekan embedding bawah ni. Kita nak letak embedding apa, kita just guna yang sama yang kita bagi kat sini. Dia benda yang sama sebenarnya. Macam tu. Sekarang kita test flow ni. Kita add label dulu. Kemudian kita play, kita execute agent yang ni. Okay. Kalau tengok ini response dia. Dan last step kita nak update kita punya Google Sheet. So tambah sheet node. Kita nak append row in sheet. Dekat sini pastikan credential korang betul. Document pilih yang Google Sheet yang kita dah set up ni. Ini. Kita masukkan sender email from siapa, subject apa, body dia kat snippet ni, draft reply dekat AI agent ni, dan approval status. Kalau tengok dalam email ni dia ada 3 option. Not approved, approve atau send. Jadi by default kita kena start dengan not approved. Not approved. Okay, siap. Jadi kalau kita play yang hujung ni, dia akan update lah dalam kita punya Google Sheet. Yang ni. Baru je masuk. Kemudian, the last workflow kita nak buat adalah schedule punya workflow yang akan check setiap minute atau setiap jam atau setiap hari ada tak email baru. Kalau ada, dia akan tengok approve, kita dah approve atau belum dia punya response ni. Bila dah approve, baru dia automatic send email tu. Okay. Jadi kita tambah satu trigger. Kita nak tambah on a schedule. Korang letak lah berapa kerap korang nak. Aku letak every minutes lah. Dan kita nak get rows. Dapatkan row daripada Google Sheet tadi. So get rows in sheet. Get rows from list. Email reply bot. Sheet dia. Okay, filter. Kita nak filter ikut approval status. Kita hanya ambil yang dah approve saja, yang dah jadi hijau saja. Approved. Okay, kalau test dia tak akan return apa-apa lah sebab sekarang ni tak ada satu pun yang dah approved. Okay, seterusnya kita nak tambah satu code node. So tekan code node sini, cari, pilih yang code in JavaScript. Jadi function code node ni, okay, korang boleh copy semua ni ataupun just bagi tahu Gemini ataupun apa-apa AI yang korang guna. Cakap nak satu JavaScript yang boleh turn input daripada kita approve satu dulu lah, nak tunjuk approve dan kita execute ni lah. Okay, dapat satu item kan. Okay, bagi tahu Gemini apa yang korang nak, iaitu kita nak satu code yang boleh ada input sender email ni. Okay, dan kita nak separate nama daripada email. Dan just output separately dalam JSON, nama apa, email apa. Okay, contoh kalau aku execute yang ni, dia akan asingkan name apa, email apa. Okay, then kita tambah satu node reply. Kita nak reply kepada email tadi. Reply to a message. Okay. Message ID kita ambil daripada Google Sheet node ni, email ID. Email type kita guna text je. Message apa, kita ambil daripada draft ni, draft reply ni, hantar message. Okay. Dan kita tekan append, end attribution dan turn off. Sekarang kita punya workflow dah siap. Kita boleh test.
Okay, yang ni email yang kita baru dapat tadi kan. Jadi kita dah approve satu reply. Bila kita execute workflow yang ni, kita akan nampak email ni ada response. Kita refresh. Okay, sekarang email yang kita send tadi dah ada reply. Selamat salam sejahtera Tuan Muhammad Akmal. Terima kasih kerana menghubungi. Dia beritahu buka pukul berapa. Dan dia telah berjaya categorize lah email ni kepada general info. Okay, dah siap. Kalau korang rasa video kali ni bermanfaat dan senang nak follow ataupun susah nak follow, boleh je hantar komen dekat bawah dan bagi tahulah apa suggestion yang korang ada untuk video seterusnya. Ataupun kalau korang nak hubungi aku secara direct, boleh je email kalau nak request apa-apa workflow yang korang nak. Dan aku ada juga threads, boleh follow aku dekat mtorik. Dan jumpa korang dekat video akan datang.